Kalau kita cakap pasal bina sekolah, apa yang terlintas kat fikiran? Mesti batu bata, simen kan? Tapi sebenarnya, ada satu lagi bahan binaan yang kita tak nampak. Data. Ya, data. Data yang super terperinci yang tentukan setiap inci sekolah tu. Jom kita bongkar macam mana data halimunan ni sebenarnya yang bina sekolah kita. Okey, jom kita mulakan dengan gambar ni. Nampak macam contengan biasa je kan? Macam lakaran parking untuk OKU. Tapi, percaya tak lakaran yang nampak simple ni sebenarnya adalah kunci kepada satu sistem yang jauh lebih besar dan sangat-sangat penting. Ini yang buat kita tertanya-tanya, macam mana satu detail sekecil ukuran parking ni boleh ada kaitan dengan kejayaan sesebuah sekolah? Boleh ke? Jawapannya, memang boleh dan kaitannya sangat rapat. Baiklah, untuk bahagian pertama ni, kita akan tengok kenapa setiap sentimeter penting. Serius, setiap ukuran tu bukan main letak je. Ia bukan nombor atas kertas semata-mata. Setiap sentimeter tu menentukan sama ada seseorang, terutamanya kawan-kawan kita golongan OKU, boleh guna kemudahan tu dengan selesa dan selamat ataupun tidak. Kalau kita rujuk balik nota tadi, ada 4 kemudahan akses yang wajib ada. Pertama, susur landai. Kedua, susur tangan. Ketiga, tandas OKU. Dan keempat, parking OKU. Dan untuk setiap satu fasiliti ni, spesifikasinya memang sangat-sangat detail. Contohnya, nombor ni, lebih 1,200 mm. Apa benda ni? Inilah lebar minimum untuk sebuah susur landai. Kenapa spesifik sangat? Sebab inilah ruang yang cukup-cukup untuk sebuah kerusi roda lalu dengan selamat. Kalau kurang sikit je dari ni, susur landai tu mungkin nampak je ada, tapi sebenarnya tak boleh guna pun. Kan dah rugi. Benda yang sama berlaku untuk tandas OKU. Saiz minimum dia kena 1,700 mm darab 2,200 mm. Nampak besar kan? Ini penting sebab pengguna kerusi roda perlukan ruang untuk pusing. Tapi bukan saiz je tau. Perincian macam grab bar atau palang pemegang tu, itu bukan pilihan. Itu wajib ada untuk keselamatan. Sekarang, jom kita patah balik kat lakaran parking tadi. Ukuran dia 3.6 meter kali 5.4 meter. Okey, standard. Tapi cuba tengok betul-betul. Ada satu ruang tambahan selebar 1.2 meter kat sebelah tu. Ini bukan ruang saja-saja tau. Ini dipanggil kawasan pemindahan. Ruang ni sangat-sangat kritikal sebab inilah zon selamat untuk pengguna nak keluar dari kereta dan pindah ke kerusi roda. Nampak remeh, tapi impaknya besar. Okey, persoalannya sekarang, siapa yang jaga semua nombor-nombor dan ukuran ni? Siapa yang pastikan semua ni betul-betul direkod? Inilah masanya kita masuk ke bahagian kedua untuk kenal dengan arsitek data sekolah. Gelaran mereka ialah GDM. GDM, singkatan untuk Guru Data dan Maklumat. Ya, ini memang jawatan rasmi kat setiap sekolah. Tugas khas mereka menguruskan, boleh kata macam lautan data sekolah. Tapi jangan salah faham ya, kerja GDM ni bukan setakat key in data je. Mereka ni sebenarnya macam arkitek data untuk sekolah. Fikirkan macam ni, mereka ambil semua benda fizikal kat sekolah tu, setiap bilik darjah, setiap tandas, setiap susur landai, dan mereka terjemahkan semua tu jadi rekod digital yang tepat. Jadi, macam mana dunia fizikal ni bersambung dengan dunia digital? Kat mana semua data ni disimpan dan diuruskan? Jom kita tengok. Dan skop kerja diorang ni bukan pasal kemudahan OKU je. Ia merangkumi semua benda. Kalau sekolah tambah satu blok baru, kena rekod. Kalau sekolah tambah satu tingkat baru, pun kena rekod. Pendek kata, setiap perubahan fizikal, walau sekecil mana pun, mesti ada rekod digitalnya. Soalan seterusnya, mana semua data ni pergi? Mesti ada satu tempat, satu sistem pusat untuk simpan semua ni kan? Dan jawapannya ialah EMIS. EMIS, Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan. Cara paling senang nak faham EMIS ni, bayangkan ia macam kembar digital untuk setiap sekolah. Apa saja yang ada secara fizikal di sekolah, mesti ada kembar datanya dalam EMIS. Jadi, macam inilah ia berfungsi. Contoh, bila ada susur landai baru dibina kat sekolah, GDM akan terus masukkan data tu dalam EMIS. Bila ada blok kelas baru siap, plan digital sekolah dalam EMIS pun akan diupdate. Jadi, dunia fizikal dan dunia digital ni sentiasa seiring, sentiasa sync.
Yang menariknya pasal IMES ni, ia bukan setakat rekod ada atau tak ada je. Sistem ni juga rekod status kemudahan tu, sama ada ia boleh guna ataupun tidak. Dan ini perbezaan yang sangat besar. Yalah, apa gunanya ada susul landai kalau rosak dan tak boleh guna kan? Okey, kita dah sampai ke bahagian terakhir. Semua sistem yang canggih ni, semua data yang detail ni, semuanya bergantung pada satu perkataan, accountability. Tanpa accountability, tanpa data yang boleh kita percaya, semua sistem ni akan jadi sia-sia. Dan petikan dari nota asal ni memang merumuskan segalanya. Accountability GDM untuk pastikan semua data di EMIS adalah betul, sahih dan terkini. Ini bukan tanggungjawab main-main tau. Sangat besar. Dan tanggungjawab ni bukan pasif. GDM kena sentiasa proaktif, kena sentiasa alert dengan maklumat baru, kena pastikan nombor telefon sendiri pun betul supaya senang dihubungi. Dan yang paling utama, mereka memegang amanah untuk pastikan setiap butir data tu betul-betul sahih. Skop kerja diorang ni luas, sangat luas. Kena kemaskini jadual setiap bulan, ada kerusi meja baru sampai, sama ada beli ke, sewa ke, orang derma ke, semua kena daftar. Ada blok dibaiki, kena pantau, kena sahkan. Lepas tu kena berhubung pula dengan juruterapi pedi. Memang tak berhenti kerja. Jadi, kenapa semua ni penting sangat? Kenapa nak kena teliti sampai macam ni? Sebabnya, setiap data ni ada kesan kat dunia sebenar. Satu data yang tepat boleh menentukan sama ada sekolah tu dapat dana untuk baiki bumbung yang bocor. Dan yang lagi penting, ia boleh menentukan sama ada seorang pelajar OKU boleh masuk ke kelasnya atau tidak. Nampak tak betapa besarnya impak dia? Baiklah, kita bermula tadi dengan hanya satu lakaran ringkas tempat letak kereta. Dan sekarang, kita nampak macam mana data secara senyap-senyap sebenarnya sedang membina dunia kita. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan untuk difikirkan. Kalau data boleh membentuk bangunan sekolah, cuba fikirkan, data apa lagi yang sedang membentuk kehidupan kita setiap hari tanpa kita sedar pun.